Telefon ni 499 saja tapi dapat memori 256GB dan fast charging. Hai guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So bagi korang yang tengah nak cari phone bawah 500, lepas tu nak ada memori yang besar, bateri yang tahan dan ada fast charging, hari ni kat tangan aku ni ada sebuah smartphone baru daripada Honor, iaitu Honor X6C. Phone Honor ni sebenarnya dia dijual pada tanda harga 599, tapi sekarang kita dah boleh dapat phone ni dengan harga 499 saja. Jadi jom kita tengok apa yang best dekat Honor X6C ni. So untuk rekaan phone, rekaan kamera dia nampak macam Honor 200 Smart. Lepas tu pembukaan dia adalah jenis yang matte dan tahan kotor. Jadi masa pegang phone ni memang rasa sedap. Sebab cover dia memang tak lekat kesan cap jari dan nampak clean. Lepas tu phone ni pun ada features tahan lasak dan kalis air. Jadi kalau phone ni jatuh sikit-sikit ke terkena air hujan tu, phone ni dia masih boleh survive lagi dari ketinggian 1.5 meter. Kat sebelah kanan ada volume, power dan fingerprint scanner. Kat bawah pula ada 3.5mm audio jack, mic, USB-C dan speaker. Kat sebelah kiri ada satu shortcut key yang dinamakan AI button. Kat sebelah atas pula ada SIM slot dan satu mic. Lepas tu dia boleh support 2 nano SIM ataupun satu SIM card dan satu memory card. Untuk skrin dia pula, phone ni didatangkan dengan skrin bersaiz 6.61 inci, support refresh rate 120Hz. Jadi nak gunakan dia untuk layan movie ke scroll social media tu, skrin dia memang nampak terang dan boleh guna bawah cahaya matahari. Cuma yang sayangnya phone ni dia support mono speaker dan bukannya dual speaker. Jadi masa kita main game tu, kadang-kadang kita akan tertutup sound speaker dia. Untuk UI dia pula, phone ni dia guna Magic OS 9 based on Android 15. Jadi untuk interface dia, UI dia memang nampak cantik, clean dan tak rasa complicated. Cuma yang sayangnya phone ni dia masih tak support features NFC. Tapi yang bestnya, phone ni dia ada AI button yang dapat membantu student untuk buat kerja rumah. Jadi kalau korang ada soalan matematik yang tak pandai nak buat tu, korang boleh guna features AI ni untuk cari jawapannya. Nak guna features AI ni pun sangat senang aja. Korang just tap AI button ni lama sikit dan ambil aja gambar dan tekan solve. Tada, dah settle. Jawapan ni dia betul ke tak saya pun tak pasti sebab dulu saya pun tak sekolah. Untuk bateri dia pula, phone ni didatangkan dengan bateri sebesar 5300 mAh. Jadi untuk kegunaan harian kan, biasanya bateri dia boleh tahan dalam sehari lebih. Dan untuk charging dia pula, charging dia pun sangat laju juga sebab phone ni dia support fast charging sehingga 35W. Jadi kalau bateri dia dah kong kan, korang charge dalam setengah jam aja, bateri dia dah boleh tahan dekat 1 hari dah. Untuk chipset dia pula, phone ni dia guna MediaTek Helio G81 Ultra. Jadi untuk performance harian tu, kita tak boleh expect lah tinggi sangat dekat phone budget. Tapi kalau setakat nak gunakan dia untuk balas WhatsApp ke kerja-kerja basic tu, chipset ni dia masih boleh handle semua basic task tanpa sebarang isu. Nak gunakan dia untuk main game pun okey juga sebab nak main game MLBB tu dia masih kira cukup smooth. Cuma nak main game berat macam Genshin Impact tu dia memang akan struggle sikit. Jadi kalau korang nak gunakan dia untuk gaming berat tu, korang kena top up lah lebih sikit dan cari chipset yang lebih power. Untuk kamera dia pula, phone ni dia guna 50MP untuk main kamera dan 5MP untuk kamera depan. Jadi setakat nak gunakan dia untuk ambil gambar WhatsApp ke send dokumen tu, kamera dia masih nampak details dan cukup terang. Cuma kita tak boleh lah nak expect tinggi sangat dengan kualiti phone budget. Tapi kualiti dia masih kira cukup okey lagi dan sesuai lah kalau korang nak share gambar dekat social media itu. So overall berbaloi ke phone ni? Bagi saya kalau phone ni dijual pada tanda harga 599, specs dia memang tak ada kira lah special sangat. Tapi bila dia dah turun harga dia ke 499, phone ni memang dah kira sangat berbaloi dah. Sebab kita dah boleh dapat memori yang sangat besar, RAM yang tinggi, ada button AI dan ada fast charging 35W yang sangat laju. So kalau korang tengah nak cari satu phone budget lepas tu nak ada memori yang besar, bateri yang tahan dan ada fast charging, memang korang kena masukkan dia dalam list korang. So kalau korang berminat untuk beli phone ni, aku dah sharekan link dia dekat bawah description sana. Dan kalau korang beli phone ni guna YouTube Shopping, korang pun akan dapat diskaun sehingga RM200. Kalau hari ni korang tak dapat voucher, korang pun boleh cuba lagi selepas 12am, double digit sales, mid-month sales dan payday sales. So cepat-cepatlah add to cart sebelum offer dia habis. So, I rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ini, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video.